So, macam biasa kan, kalau nak buka market kan, nak tengok market, saya akan pergi dulu dekat trading economics. Ini cara saya lah, dia banyak cara lain. Contohnya pergi dekat apa sajalah, Bloomberg ke apa ke, kita akan nak dapatkan dahulu apa sebenarnya tema semasa pasaran. Dan semalam kita dikejutkan dengan tarif pos. Tarif yang Trump katakan sebagai stop kejap kan. Saya pun tak baca lagi sebenarnya. Kenapa saya tak baca? Sebab alu kan. Trump ni memang suka buat benda yang tiba-tiba. So dia mengejutkan lah. Kita terlalu drastik. Tiba-tiba nak pause. Saya tu menggalak sangat nak kenakan tarif. Macam tak sabar-sabar. Tiba-tiba nak tarif pause pula. Contoh dekat The Star. US tarif pause. Trump try to unite the world against China. Calm stock market. So Trump ni agak agak suka nak dibaca lah. Itu yang saya boleh katakan lah. Okay, agak suka nak dibaca. Okay, dalam banyak-banyak market, ni soalan saya kepada awak lah. Market mana yang paling mudah dimanipulasi dalam situasi ni? Kan kita kan belajar dalam pasaran ni kan, kita ada banyak jenis market. Kita ada currency, kita ada gold, kita ada stock market, indices. Yang paling senang dipengaruhi ataupun dimanipulasi sebenarnya stock market. USDT kita pergi USDT. Dalam banyak-banyak pasaran, pasaran indices lah yang paling mudah untuk dimanipulasi. Sebab itulah dalam pasaran saham, tak kisahlah Bursa ke, Dow Jones ke, Apple ke, Tesla ke, dia orang ada istilah insider trading. Dia berbeza dengan currency. Currency ni bukan suka, dia boleh dimanipulasi. Tapi beza ini entiti perniagaan, stock market. Kita katakan stock market plus indices. Ini entiti perniagaan. Semua orang trade untuk berniaga, untuk making profit. Dia berbeza kalau awak trade currency. Ini adalah entiti, saya boleh kata ayat apa mata wang lah. Yang mana ianya dikawal. Tak ada pihak pun yang nak mata wang kuat sangat, juga tak nak mata wang lemah sangat. Sebab tu kalau currency dia nak kata tak ada manipulation, tak juga, dia ada manipulation, tapi dia tak sekuat entiti ni. Bayangkan entiti perniagaan macam ni tiba-tiba jatuh naik. Okey, kalau siapa yang ingat, kita pernah bincangkan, saya sebenarnya nampak benda ni, saya nampak akan ada penurunan, tetapi saya pun tak pasti, saya pun tak sangka yang ini akan berlaku. Ni tiba-tiba drop macam ni. Saya ingatkan berdasarkan teori teknikal, ini kawasan trend line. Kan, trend line turun. Dia nak turun boleh sebab harga memang mungkin akan bergerak macam ni. Teori teknikal harga. Tetapi tiba-tiba boleh turun dengan mendadak macam ni. Kenapa? Hanya kerana market panic. Hanya kerana tindakan Trump. Trump umum sini. Tarif. Okay. Trump pause tarif. Ini kesan kepada pasaran. Umum tarif, market panic jatuh, stop tarif, market cool down, naik. Sebab tu ada ayat yang mengatakan, contoh ayat okay, calm, menenangkan stock market. Okay, so maksudnya kalau siapa yang suka untuk trade indices ke ataupun stock market, tak kisahlah bursa ke, ataupun kalau nak trade Tesla ke, Apple sekali pun tengok Apple. Apple Inc. Okay, Apple Inc. daripada jatuhan yang mendadak, dia melonjak balik. Dia jatuh kerana Trump tarif. Okay, dia naik balik kerana Trump pause tarif. Soalan kepada awak semua, siapa yang boleh tahu bila Trump akan buat benda ni? Ataupun siapa yang boleh tahu, boleh jangkakan Trump nak buat benda ni? Tak ada siapa boleh tahu. Kalaulah kita tahu, okay, Trump akan pause, senang je kalau katakanlah. Kita dah dapat insider information. Trump akan pause.
Kalau ada insider information, senang. Kita akan gariskan, okay, ini kawasan support. So, position kita akan masuk buy di sini. Sebab kita tahu Trump akan pause tariff. Dia tak akan hari itu hanya gempak saja ataupun dia hanya nak panikkan market saja. Tapi dia akan pause sebenarnya. So, kita akan masuk buy dekat kawasan semasa Trump pause tariff. Tapi tak ada satu pun tahu maklumat ni. Sebab itulah saya pun tak masuk. Kalau saya tahu Trump nak pause tariff, saya akan masuk. Sebab itulah dalam banyak-banyak market sebenarnya stock market dan indices dia bukan suka nak baca. Dia terlalu banyak insider lah. Itu masalah dia. Terlalu banyak insider. Dan ada teori mengatakan Trump sengaja buat benda ni untuk making profit. Itu teori konspirasi dan sebagainya lah. Mungkin betul, mungkin tak. Saya nak kupas benda tu pun tak best sebab kalau kita nak bermain dengan teori macam tu, tak sudah. Tak sudah untuk kita kupas. So pada saya, okay, dia berbeza macam kita trade currency. Macam currency, kita menilai keadaan ekonomi, kita menilai keadaan keputusan polisi, kita tahu dan kita tahu bila tarikh-tarikh pengumuman. Kita tahu data-data trading ekonomi berdasarkan ni, berdasarkan GDP growth, berdasarkan interest rate, berdasarkan inflation, jobless, kita faham. Dan kita ada jadual. Jadual kalender. Kalender bila contoh ada inflation rate, ada uh, ya, JPI, PPI, inflation, apa lagi ni? Banyak lagi lah. So kita boleh lebih mudah untuk merancang. Okey, sekarang ni 8.30, hari ni hari Thursday kan, 10 April. Inflation rate dekat US. Actual 2.4, previous 2.8. Maksudnya semakin menurun. Kalau inflation semakin menurun, memang kemungkinan besar market dekat US sedang panik. Mereka tidak berbelanja sebab dia orang tak tahu apa kesan kepada pasaran. News hari ni kan menunjukkan inflation dekat US menurun. So kalau kita faham inflation dekat US menurun, inflation US menurun. Data dia. Inflation US pada hari ini menurun daripada 2.8% kepada 2.4%. Dari segi teori, kalau penurunan inflation berlaku, kita menandakan ekonomi slow, semakin perlahan. Ini teori ekonomi. Dan kita faham je kenapa semakin perlahan. Sebab kebimbangan consumer terhadap ekonomi, kestabilan ekonomi US. Sebab tindakan Trump. Semua orang bimbang, semua orang tak berbelanja. Dia kan, kalau nak faham, ni teori. Ini teori fundamental yang saya mungkin akan repeat banyak kali. Kita baru habis fundamental, tapi dalam pusingan seterusnya, mungkin bulan 5 nanti, saya akan mulakan balik teori fundamental. Dia berbeza kalau ekonomi semakin rancak, semakin laju. Kalau 2.8% naik kepada 3.0%. Okey, ini situasi di mana kalau naik, ekonomi semakin laju. So, kalau ekonomi semakin laju, sebenarnya dalam teori lah, teori, dia tak boleh tinggi sangat. Kalau kenaikan berlaku, sebenarnya rakyat tengah spending. Cuma kita tahu, spending tu datang daripada mana? Adakah datang daripada cetakan duit baharu ataupun datang daripada memang orang willing nak spend? Kita faham itu. Sebab inflation tak boleh naik terlalu tinggi. Okey, cikgu Trump nak suruh Fed cut rate. Fed tunggu inflation turun dulu. Betul? Mungkin juga. Mungkin sebab kesan dia macam ni. Memang Trump nak cut rate dan sebenarnya Fed tak nak. Sebab kalau Fed cut rate, Fed, okey, tujuan Fed nak control inflation kalau baca kan. Fed control inflation. Dia daripada awal lagi dia tahu dia nak control inflation. Ni saya dibaca itu. Okey, dia okey. Okay, inflation may rise, growth may dip. US Fed Jeremy Powell caution on Trump tariff. Trump wants the Fed Reserve to bail him out. Trump wants Fed Reserve bail him out. Okay, sebenarnya Trump dia, ni banyak sebenarnya. Sebab itulah sekarang ni kan, uncertain market lah. Apa yang saya boleh kata macam ni. Sekarang ni, apa yang Trump nak? Cut rate.
Kenapa macam yang saya explain dalam kelas sebelum ni saya mungkin tak repeat lebih detail hari ni. Trump nak cut rate. Tujuan cut rate untuk naikkan aktiviti ekonomi. Okay, kenapa pula cut rate naikkan aktiviti ekonomi? Lambatkan duit dalam pasaran. Akan berlaku lambakan duit sebab mereka cetak duit, mudahkan pinjaman, akan naiklah aktiviti sebab orang ada duit, tetapi inflation akan naik. Kalau inflation naik, dan salah satu kesan yang seterusnya, USD merosot. Okey, dalam teori fundamental, siapa yang kontrol mata wang? Siapa yang sangat-sangat partikular tentang nilai mata wang? Federal Reserve. Central Bank tak nak sebenarnya USD merosot. Mungkin dia tak nak. Dia lebih suka dengan keadaan sekarang yang dikata sederhana. Okey dah ni. Okey, tapi Trump nak. Trump okey. Okey, kenapa Trump nak USD merosot? Ini teori yang saya baca. Sebab saya study siapa yang di belakang Trump. Dia ada, apa nama dia? Sekejap, saya lupa nama dia. Richard Miran lah sekejap. Saya simpan kat phone saya. Sekejap, alah, tak ada kat sini. Saya dah delete. Richard Miran ke uh, Trump? Mana? Saya lupa nama dia. Trump advisor. Stephen Miran. Stephen Miran. Teori. Kalau awak baca kan. Okay. Kalau awak baca Miran punya teori. Okay. Siapa Stephen Miran ni? Dia adalah ekonomis yang advise Trump. Kalau baca detail sebenarnya dia punya report. Dia punya planning tu. Las Magos tak silap saya. Nama dia plan tu. Las Magos ke apa? Las Magas. Apa nama dia? Stephen Miran. Las Magos ke apa? Ada satu istilah kan. Dia The Economist Chairman Stephen Miran dan ni sini. Jadi istilah. Okay. Stephen Miran yang advise Trump sekarang ni sebenarnya dia adalah senior strategist dekat capital management. Dia macam kita semua lah. Kita semua kan analyst. Kita semua kan trader. Trader ni dia faham. Sebenarnya trader adalah orang yang faham ekonomi. Seriously. Kalau awak faham ekonomi, kalau awak jadi trader, awak akan faham ekonomi. Sebab semua tujuan tu mereka ada maksud-maksud tertentu. Contoh, Trump mungkin ada insider trader yang making profit kat sini. Masa sell off, orang dah rugi, pop dia beli kat sini. Sebab tu ada teori yang mengatakan Trump sengaja. Sebab Trump faham benda ni. Macam kita lah. Kalau katakanlah one day kan, saya jadi Perdana Menteri, saya boleh buat benda ni. Saya panikkan kejap, saya buy. Lepas tu saya berhenti jadi Perdana Menteri. Saya panikkan keadaan Malaysia, menyebabkan bursa jatuh tiba-tiba. Lepas tu kan, saya saya ada company hedge fund beli banyak-banyak saham sebab dia akan naik balik. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Trump sempat tweet dulu sebelum umum cool off. Betul lah. Benda ni, ini level tinggi lah. Saya boleh katakan level tinggi. So, trading buat masa sekarang agak berisiko. Sebab siapa je boleh baca benda ni. Saya boleh baca dari segi macam ni. Okay, saya boleh baca kita ada intersection. Okay, ini kawasan support. Ini kan pair AUD and ZD. Berdasarkan data-data ekonomi sedia ada, AUD lebih baik berbanding New Zealand. So, jangka masa panjang harga akan naik. Dan sifat central bank, mereka tidak akan buat keputusan mengejut. Central bank lebih bertanggungjawab berbanding seorang businessman. Businessman, mereka tidak ada tanggungjawab untuk uh, ialah untuk kekalkan kestabilan, tak ada pun, dia making profit je. So sebab itulah ada teori yang mengatakan Trump memang perangai dia buat macam ni. Sebab itulah agak berisiko. Saya memang nak beli Apple. Nampak menarik Apple sebenarnya. Semakin teori dia kan, semakin jauh Apple turun semakin best. Sebab Apple ada value kot. Dan Trump tahu, mungkin Trump ni, saya tak pasti lah, Trump ni dia nak uji kita ke ataupun dia memang bengong ke ataupun dia ada plan dia sendiri. Tapi saya punya teori, Trump ada think tanker di belakang. Tarif tu dasar fiskal kan? Betul. Kan kita ada bincang itu kan. Tarif tu adalah dasar fiskal. Trump, okey. Sebab tu saya kata kan. Okey. Soalan daripada kawan kita, apa nama dia? Sekejap. Sri Gendal. Nama sebenar tak pasti. Okey. Teori sebenar, dia orang ada masalah hutang.
Kalau mereka ada masalah hutang, apa cara terbaik untuk rendahkan nilai hutang? Sebab hutang biasanya dibaca dengan nilai US dollar. Kan? Hutang tak dibaca dengan nilai ringgit. Kalau baca dengan nilai ringgit, kita still kena tengok hutang kita dengan US lah. Contoh hutang US kan. Bergeraklah fluctuate dah harganya. Sebab semua orang sandarkan kepada US. Katakanlah, contoh, ayat mudah saya fikir daripada tadi, macam mana nak buat ayat ni? Contoh hutang dengan US dalam value US dollar. Okey. Pada tahun 2025, tahun ni lah, value satu B, itu biar nampak besar sikit, USD, dia bersamaan dengan kalau Malaysia 4.5 B Malaysia ringgit. Okey, kita hutang dengan US. Contoh Malaysia hutang dengan US. Ini contoh nak mudah faham. Okey, masuk tahun katakanlah 20, ambil 3 tahun 2028 contoh saja. Okey, katakanlah 2028 hutang 1 B USD dia jadi RM katakanlah 3 bilion. Okey, dalam konteks ni kan, siapa yang untung? Malaysia hutang dengan USD bukan kan? US hutang dengan kita, US hutang dengan kita. Silap terbalik. Okey, dalam konteks ni kan, cuba fikir. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Siapa yang untung, siapa yang rugi? 2025, US hutang dengan kita. Kalau 2 tahun ni, US berhutang kita, dia bayar, kita terima 1 bilion US dollar, kita convert duit kita jadi 4.5 bilion. Tapi menjelang 2028 disebabkan oleh USD jatuh mendadak kerana strategi si Mamat ni menyebabkan bila kita terima 1 bilion USD, kita convert duit kita tinggal 3 bilion je. Kan? Kita rugi. Nilai jatuh. Trump nak turunkan nilai wang USD. Betul. Betul. Bukan nak kata betul. Ini teori yang banyak dimainkan oleh lah, analis-analis. Sebab semua orang study, oh okey, dia adalah senior strategist dekat Hudson Bay Capital Management. Kalau capital management, kita faham lah tu. Macam mana ni, Malaga Accord. Okay. Nanti habis ni kan, habisnya kita cuba study apa yang beliau nak buat sebenarnya. Kalau tahu faham lah kenapa. Sebab itulah saya nampak kan, contoh. Adakah Trump nak menjahanamkan ekonomi dia? Tak. Dia bijak. Dia businessman. Sebab itulah kalau nak melihat ekonomi, tak boleh ada sentimen. Dalam sinar harian hari tu saya ada cerita. Tak boleh nak tengok Trump ni sebagai ancaman semata-mata. Dia seorang yang business strategik. Dia bukan seorang yang politician. Kalau politician, kita cara baca lain pula. Tapi kalau business strategy, oh itu. Apa target dia? Target dia, okay, dia nak selesaikan masalah hutang. Hutang US semasa lebih kurang berapa puluh? Saya tulis lah 40 trilion. Saya lupa berapa. Kalau nak cari, carilah hutang US, US debt. US National Debt Clock. 36 lebih kurang 40 trilion. Okay, so benda ni kena settle. Trump tahu benda ni kena settle sebab tengok disebabkan oleh hutang 36 trilion, dia bersamaan dengan seorang individu dekat Amerika, dia berhutang sebanyak 106 atau 108 100 ribu dolar Amerika. Ini adalah cara mudah untuk awak tahu besar tak hutang sesebuah negara. Kalau seorang menanggung 100 ribu, besar tu. Katakanlah setiap individu hanya menanggung 10 ribu. Okey lagi lah. Tapi kalau dah 100 ribu, ada kemampuan nak bayar ke tak ni? Okey, siapa yang melihat benda ini? Awak kena faham satu benda je. Ni, kalau tidak ada pengurusan hutang yang baik, one day ekonomi US akan collapse. Sebab apa? Sebab kalau US nakkan duit untuk dalam pasaran bond, tak ada orang beli.
Sebab apa? Kalau aku beli bond US tak boleh bayar. Bukan sekarang lah, sekarang ni boleh bayar lagi. Sebab orang masih percaya dengan US. Tapi one day, kalau tak kontrol, keluarkan bond, dia akan jadi rating US jatuh. Rating US drop. Okay, Fitch rating sebenarnya dia orang dah mula untuk downgrade kan sebenarnya long term credit rating from downgrade. Sebelum tu triple A, sekarang ni AA plus je. Daripada 3A sekarang tinggal 2A. Sebab that lah. Trump nampak benda ni. Kalau tak kontrol benda sekarang, dia akan jadi masalah. Macam teori konspirasi Trump nak create recession sebab nak push Fed tu. Betul. Itu pun salah satu teori juga. Kalau macam ni patutlah US nak bawa masuk banyak pendatang. Lebih kurang macam itulah. Okey. Dia sebenarnya macam kan yang macam yang saya cerita dalam kelas yang lepas, Trump ni nak pindahkan semua production daripada negara luar pergi ke US. Contohnya, yang menghasilkan Apple sekarang ni, kebanyakan ni datang daripada China. Apple production mostly in China, biggest in China. Cari. Okay, yes, China. Saya kan AI, sekarang AI. Apple production biggest in China. Yes, China is the world largest producer of Apple, accounting for nearly half of global Apple product. Benda ni lah yang China tak suka, yang US tak suka. Sedangkan ini adalah apa nama dia? Ini adalah base company US. China Apple adalah company US. Kenapa China pula yang banyak hasilkan? Inilah dikatakan sebagai perang tarif, perang war, trade war. Okey. Background faham Saya cuba macam biasa kita review semua benda barulah kita pergi kepada trading. Okey, bila nak pergi pada trading macam biasa saya suka pergi pada economic calendar. Saya tak suka sangat tengok economic calendar dekat uh, trading trading ekonomi sebab cara dia kayak ni tak saya tak suka. Contoh kat sini. Tak menarik. Saya lebih suka tengok kat sini. Economic My Forex Book. Okay. Sebab kat sini lebih jelas. Pada saya lah saya terbiasa mata saya macam ni. Okay, malam ni ada inflation. Dah keluar data inflation rate US. Daripada mana? 2.6 ke 2.4. So semua orang menuju kepada interest rate cut. Kan? Sebab Trump pun dah nak mula push untuk interest rate cut. Secara teori, kalau interest rate cut, kita nak sell USD ke? Tak semestinya juga. Kita tengok juga kepada situasi semasa sebagai contoh. Kita pergi pada Euro USD. Okey, okey. Point saya, hari tu saya dah minta untuk sell. Tapi malam ni tiba-tiba naik. Kenapa tiba-tiba naik? Sebab inflation pada petang tadi, inflation pada kejap tadi menurun. Bila menurun, market boleh hadam yang mungkin lepas ni Fed akan cut rate. Kalau Fed cut rate, USD akan lemah lah. So akan berlaku kenaikan lah. Tapi adakah awak rasa USD, Euro akan sangat kuat? Tak. Sebab Euro sekalipun dalam keadaan yang tidaklah begitu baik kalau tengok study kan. Kalau tengok study kat sini. Euro area, GDP growth dia kosong. Static. Interest rate makin jatuh. Dia dah asyik cut rate je. Dan diorang pun ada ancaman perang daripada Rusia. Pada saya, kalau kita faham macam tu, kita nampak macam ni. Saya nampak macam ni je. Untuk pair Euro USD ni, dia akan bermain dalam range macam ni, sini. Dia akan terperangkap di dalam dua ni je. Dia tak boleh naik terlalu jauh, tak boleh turun terlalu jauh. Apa yang kita kena buat adalah menunggu peluang saja. Ini pun mungkin boleh, ataupun ini pun mungkin boleh. Okey, ni. Kita cuba untuk menyambungkan titik-titik yang mungkin boleh dijadikan sebagai point. Hari itu saya ambil kat sini, so kat sini tak boleh sebab harga mungkin akan buat new high sebelum jatuh. Saya nampak sini. So kita akan, hari itu dah dapat profit, tutup dulu. Saya nak sell ke atas. Terbukalah satu lagi peluang trading baharu. Bila dah ready, saya share. Macam hari itu saya ready dekat AUD NZD, saya share kat semua orang. Saya masuk AUD NZD kat sini. Betul-betul saya masuk. AUD NZD kat sini masuk, saya tunggu. Biar je lah. Sebab ada akaun yang kecil yang saya dah tutup untuk ambil profit. Ada akaun yang saya nak swing. Saya nak swing dekat AUD NZD. Kenapa? Kalau ikutkan teori, ini solid ni. Okay, ini macam hari itu ada Euro AUD. Ada yang masuk kan. Saya tak masuk lagi Euro AUD. Okay, tengok. Tiba-tiba naik, tiba-tiba jatuh. Inilah trading. Tapi kalau tanya saya, Euro AUD, jangka masa ke depan, dia memang akan curve.
Awak kena hati-hati je sebab zaman musim sekarang ni memang uncertainty terlalu kuat. Harga mungkin akan bermain. Sebab apa? Dia dah ekstrim ni. Pada saya dia ekstrim. Saya nampak harga akan bermain kat kawasan atas, retest, akan turun balik. Sebab macam yang saya explain sebelum ni, Euro sebenarnya dalam keadaan dia tak begitu baik. Dalam banyak-banyak tarif pun, Euro yang paling kena antara yang terkesan juga tau. Dan dia lagi agresif kat rate ni. Okay, kenapa? Bila cut rate berlaku, Euro mengukuh. Itu adalah perkara biasa. Kalau dalam stock market indices ada insider, dalam pasaran mata wang ada penyangga juga yang suka ambil kawasan atas, kawasan bawah. Sebab tu katakanlah harga berada di sini. Harga kat tengah-tengah, saya suka bawa macam ni. Kalau harga kat tengah, semakin tinggi kawasan harga, sebenarnya semakin low risk untuk kita masuk. Semakin hijau. Tapi semakin tengahnya ambil, dia semakin merah. Sebab apa? Dia mungkin akan ada potensi untuk berlaku sikit lagi kenaikan ataupun manipulation. Kalau nak faham, buat 3 kali. Merah, kuning, hijau. Siapa yang suka ambil kat merah, bersedia dengan risiko. Sebab still ada peluang macam hari itu. Saya masuk kat sini, profit. Tutup 40 pips. Tiba-tiba dia naik dengan laju. Macam nak naik atas, tak. Tak naik atas, dia turun balik. 80 pips. Saya jangkakan peluang itu ada kat kawasan ni. So, apa yang kita kena buat adalah tunggu dengan sabar pergerakan ni. Rancang betul-betul lah supaya tidak berlaku risiko terlalu besar. Kalau nak ambil sikit, lanjutkan sikit. So ini plan yang terbaru lah. Ni untuk pasaran mata wang lah. Kalau nak bermain dengan pasaran indices, macam yang saya betul-betul sekarang ni kan, saya off indices trade. Sebab saya tak tahu lah apa yang Trump nak buat ni. Tiba-tiba dia nak buy ke, tiba-tiba dia kejutkan lagi ke apa ke. Tapi kalau rasa nak masuk juga indices, ini jangkaan saya, katakanlah kita buat lukisan baharu. Harga bermain di kawasan ni, support kat situ, dan momentum untuk naik itu ada, cuma saya tak pasti adakah harga akan retrace ke bawah sebab gagal untuk break kawasan ni untuk naik. Kalau saya tengok, katakanlah dia turun, saya nak tengok kat sini je. Apa respon ataupun price action. Kalau price action macam berat nak turun, tiba-tiba ada engulfing buy, mungkin dia akan naik balik. Tapi saya tak berani nak cakap apa sebab Fed. Itu saja. Bukan Fed, sebab Trump. Itu saja. Hari ni dia kata dia pause kan. Kalau esok dia kata, okay, kita kenakan balik, apa nak buat? So, risiko kena yalah, kena perhatikan betul. Dia macam ni lah. Kalau saya akan kembali balik fokus kepada Dow Jones setelah semua keputusan yang rasmi berjalan. Maksudnya kalau Trump nak kenakan tarif, okey dah bermula, dan tengok apa respon masa tu. Kalau semua orang dah okey dah reda, aku dah reda dah ni. Tarif pun tarif lah, aku terima je. Okey, mungkin masa tu harga ataupun kita katakan market dah mula untuk cool down. Sebab tu ayat cool down tu penting. Calm stock market. Satu ayat daripada Trump dia boleh mengganggu semua benda. Okey, ni untuk USDT. So saya tak ada advice sebab harga sangat-sangat berisiko. Gold. Okey, gold akan naik lagi kalau macam ni. Sebab apa? Sebab US akan cut rate, gold akan naik. So kalau gold akan naik, kena berhati-hati sikit lah. Tu je. Harga mungkin akan melonjak ke paras yang lebih tinggi ke atas ni. Ya, tapi adakah lebih tinggi tu sampai tak akan turun? Saya katakan macam ni lah. Kalau semua krisis settle, walaupun Trump, walaupun Fed cut rate, okay, kalau semua krisis settle dan Fed mula untuk cut rate, dia akan ada satu lonjakan ke atas, lonjakan saya. Lepas tu dia akan patah balik. Sebab apa? Kalau semua krisis settle, macam yang saya kata lah, mungkin investor akan mula cairkan aset emas mereka untuk beli stock market pula. Sebab stock market tengah crash kan. Ini benda yang saya nampak akan berlaku, tapi yalah, sedikit berisiko. Saya rasa kalau saya nak sell bukan sekarang gold, nak buy pun siapa rasa nak buy boleh buy sebab akan ada lonjakan ni. Lonjakan sikit je sampai atas tu. Lepas tu stop. Sebab kita kalau saya nak beli, saya beli kat bawah.
Kalau ke atas ni nak beli, awak kena terima hakikat kalau beli kat situ akan ada retracement. Boleh beli, tapi berhati-hati itu saja. Okay. Saya tak tengok lagi untuk apa nama dia, brand oil, brand crude oil. Okay, kalau brand crude oil ataupun WTI lah, crude oil, crude oil. WTI crude oil. Tengok, jatuhan tu mendadak tiba-tiba. Saya expect akan berlaku lonjakan, pam. Dia pecah bawah tu kena. Okay, kalau macam ni kan, sebab uncertainty ni, itu pun dah break kawasan ni, dah break kawasan support ni. Kena baca tentang report daripada apa nama dia, OPEC. Sebab tu saya tak berani langsung untuk oil semasa ni. Sebab semua orang menunggu Trump. Adakah Trump akan mengganggu ekonomi sampai semua orang tak nak beli dah oil? Bukan, berhati-hati tak nak beli oil. Sebab apa? Ekonomi yang terganggu akan menyebabkan demand kepada oil juga terganggu. Okay? Ekonomi yang terganggu akan menyebabkan demand kepada oil juga terganggu. Faham yang tu je? So kalau sekarang ni ekonomi diganggu oleh Trump, demand kepada oil jatuh balik. So mungkin rezeki kita untuk beli pasaran oil adalah semasa harga kat bawah. Hopefully dapatlah kat sini. Sabar je. Pada saya kan, untuk 3 bulan ke depan ni, tak payah trade heavy sangat. Tunggu dengan sabar. Apabila market sudah mula tenang balik, kita fokus balik untuk beli kat kawasan paling bawah. Dia simple je. Awak jangan buka chart. Saya punya cara simple je. Saya takkan buka chart. Biarlah dia nak pergi mana. Katakanlah market dah mula tenang. Okay, masa tu kita buka chart. Biasanya kalau market dah mula tenang, harga memang akan sampai tiba-tiba kat sini. Kalau harga dah mula kat sini kan, itulah the best option. Masa tu kita akan mula untuk baca balik apa dasar OPEC, apa dasar Arab Saudi, apa yang mereka nak buat. Katakanlah mereka nak kecilkan production, kita repeat balik macam yang saya buat ataupun kita sama-sama buat pada 2023 ni. Repeat balik kan ni. Saya buy, making profit yang agak agak handsome lah, baik dah kat sini. Profit. Buat masa sekarang tinggalkan dulu. Sebab sekarang ni uncertainty, bukan waktu yang sesuai. Okay. Alright, itu saja rakaman nanti saya bagi dalam grup.